Kita tengok dulu urusan dengan saya. Memang senang lah urusan. Alhamdulillah. Senang ya, mudah. Alhamdulillah seminggu dah settle lah. Seminggu dah settle. Jom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih guys yang terus bersama dengan saya. Kita bersama dengan Abang Manja di sebelahnya, bersama dengan kakak yang jelita dan anaknya tinggi lampai dua-duanya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran. Imran. Bukan Tengku Imran, itu bahaya. Abang tak ada Tengku kan? Tak ada. Tengku Imran tu ramai bini dia bang. Bang. Ini aku, Abang Imran kata aku dengan akak saja. Anak aku nak ramai. Aduhai. Akak artis kesayangannya nama? Salmah Abdul Samad. Ya. Kita panggil Kak Sal lah. Kak Sal lah. Muda kan. Mana? Ya. Abang jumpa kat mana dia ni Kak Sal? Ni jumpa dekat dalam hutan ni. Pergi. Muncul dalam mimpi. Aku pula jadi orang hutang. Jumpa dalam hutang, masuk dalam jumpa waktu pergi kemah tu. Masuk pergi kemah. Betul lah cerita ni. Betul. Alamak, aku gurau. Sorry. Tarik ni. So, anak yang bawa 3. Betul. Adanya 6. Alhamdulillah. Yang mana yang sulung ni bang? Yang ni sulung. Yang ni sulung. Apa nama ambil sulung ni? Fairuz, Muhammad Fairuz. Ini Fairuz yang baju hitam tu. Nombor 3 Farhan. Fairuz Farhan. Kenapa F bang? Itu kena tanya mak dia. Sal tak ada F pun. Tak ada pun. Okey. Ya. Jadi Nur Farhana. Farhan F juga. Aku tak tahulah kenapa F ni. Yang ni nanti saya rungkaikan juga. Lepas tu bang, kita kembali kepada isu kereta. So sebelum ni, apa kenal saya kat mana? Dekat daripada Facebook lah. Daripada Facebook. Hari ini pembelian kereta adalah Azia. Ya, ini betul. Adalah model SE, merah-merah sakit mata, merah-merah hawau. Kenapa Azia? Mudahkan untuk urusan orang rumah nak pergi hantar anak sekolah, balik sekolah lah. Asalah senang parking pun senang. Mana minyak pun jimat dah. Itu ialah kelebihan Azia. Jom kita tengok dulu urusan dengan saya. Memang senang lah urusan. Alhamdulillah. Senang ya, mudah. Alhamdulillah seminggu dah settle lah. Jom kita tengok dulu minyak percuma untuk mak abang ni. Abang dah pakai 4 biji kereta saya. Ya betul. Termasuk yang ni. Yang ni yang kelima lah. Yang kelima lah baru dapat petrol percuma. Ya betul. Jom kita tengok guys, daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada? Ting cik ada. Yang ni kita bagi kepada anak dia dulu. Kerana huruf F ya. Best friend untuk Farhana. Ini adalah untuk Fairuz. Ya, betul. Yang di hujung sana adalah Farhana. Dekat-dekat je nama. Untuk mama dengan papa dekat sini. Farhan dengan Fairuz. Gelek sikit cepat. Gelek cepat. Ada. Wow. Minggu yang pertama. Mesti ingat pakai duit saya bang. Jangan ambil duit Kak Sal. Tak baik. Ambil duit saya minggu yang kedua. Yang ni adalah minggu yang ketiga. Kita bagi kepada Kak Sal. Dan ini adalah minggu yang keempat. Semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan isteri semalam? Alhamdulillah kita beritahu dia tu. Jadi. Jadi. Ambil juga hari ni kan? Semalam dah kena gigit telinga aku. Jom kita tengok semalam. Kena gigit telinga. Gitu aja sombong. Aku juga punya. Sini aku tunjukin. Itu. Nampak yang di sana? Itu singa. Aku yang punya. Pesanan terakhir daripada abang sayang abang di mana? Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit untuk mereka bang. Boleh datang ke CDKA, cari kereta di sini. Alhamdulillah servis terbaik. InsyaAllah tak puas hati. Tak puas hati. Itu dah. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona.